Hadis ini menceritakan peristiwa sahabat dia membeli kalung emas yang bermanik dengan harga 12 dinar. Dinar tu apa? Dibuat daripada apa? Daripada emas. Dinar ni adalah mata wang pada zaman Rasulullah SAW daripada emas. Setelah aku melepaskan manik-manik itu, kalung itu dileraikan, maka ternyata ada lebih daripada 12 dinar. Ada emas dengan harga lebih daripada 12 dinar. Jadi kalung ni dia beli dengan harga apa? 12 dinar. Sedangkan nilai kalung emas itu sendiri dengan emas yang ada pada kalung itu lebih daripada 12 dinar. Kemudian apabila dinyatakan perkara itu kepada Rasulullah SAW, Nabi kata tidak boleh dijual sebelum dilepas. Ini kalung emas nak jual dengan emas. Dinar tu emas. Berapa banyak emas yang ada pada kalung ni? Kenapa? Bahawasanya emas dengan emas, dua benda ni adalah barangan ribawi. Tinggal lagi satu dalam bentuk kalung, satu dalam bentuk mata wang. Sekarang tuan-tuan insya-Allah dah nampak terjelas lah macam mana pula boleh transaksi emas dengan emas. Mungkin sekali pandang tak ada kerja, buat apa nak tukar emas dengan emas. Ini contoh praktikal menjelaskan kepada kita bagaimana perkara itu boleh berlaku. Seperti mana kalau dijual barang perhiasan daripada emas dengan mata wang emas. Kalau sekiranya barangan ribawi daripada jenis yang sama, maka apa syarat dia? Ada dua syarat. Yang pertama secara tunai, maknanya tak boleh ada hutang. Yang kedua, perlu dengan nilai yang sama. Perlu dengan berat emas yang sama. Kalau kalung ni 100 gram emas, maka dengan harga 100 gram emas juga. Maka itu yang kita lihat dalam peristiwa ni. Apabila sahabat tu dia beli kalung emas tu dengan 12 dinar, sedangkan kalung emas tu sendiri, emas yang ada pada kalung emas tu, harga emas tu lebih daripada 12 dinar. Maka perkara tu menyalahi apa yang ditetapkan oleh syariat yang menetapkan bahawa kalau emas dengan emas dia perlu dengan nilai yang sama. Kalau kalung emas tu nak dijual dengan 12 dinar, perlu dipastikan bahawa kalung emas tu memang dengan nilai 12 dinar. Jika lebih, maka berlakulah riba. Apa tuan-tuan? Riba apa di sini? Apabila berlaku tambahan. Riba al-fadl. Riba tambahan. Kalau dia dibuat daripada perak dan nak beli dengan duit perak pun perlu dipastikan berapa nilai perak pada barang kemas tersebut. Kita beli dengan dinar, dengan emas, barang kemas daripada emas tu. Tapi dalam keadaan kita tak tahu barang kemas daripada emas tu berapa nilai emas dia. Maka kaedah mengatakan kalau tak diketahui, maka hukumnya dianggap ada perbezaan di situ. Hanya setelah dipastikan bahawa nilai emas pada barang kemas itu sama dengan dinar yang nak diserahkan, baru boleh. Kalau tak diketahui, maka dianggap ada perbezaan di situ. Dia hanya dianggap sama apabila terbukti sama. Selagi mana tak terbukti nilai kedua-dua emas dengan emas itu sama, maka ia dihukum sebagai tak sama. Sehingga terbukti sama.